Urat roti saya potong pada dengan ekor sikit untuk cangkut masuk mata kain dan tarik dekat pelambut buat sate. Macam ni, tarik. Kita potong lagi, kita cangkut macam ni. Okay, kita masuk mata kain. Mata kain kita guna saiz nombor 6. Okay, macam ni. Chinyo hook. Lepas tu sudah siap macam ni. Kita pun boleh terus mancing atau kita cerut sikit itu bau apa ikan keli suka. Okay, sini perisa minyak kambing. Okay, kita cuba balingkan. Okay. Lepas tu kita parking. Okay, sudah pergi. Tarik ya. Okay, ini cara saya guna ulat roti. Selamat mencuba.